Menurut laporan media tempatan, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengulangi desakan supaya kerajaan memberi penjelasan di Parlimen berhubung dakwaan penyerahan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan isu 3 kampung di sempadan Sabah Kalimantan yang didakwa timbul susulan perubahan garisan sempadan. Beliau membuat gesaan itu selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan tiada keperluan untuk kerajaan membahaskan dakwaan tersebut di Parlimen sambil sebelum ini menegaskan pembangkang menyebarkan fakta tidak tepat dengan mengambil kesempatan terhadap ruang kebebasan bersuara. Hamzah dilaporkan mencabar kerajaan supaya bersikap lebih telus kerana isu berkenaan turut dibincangkan secara terbuka di negara jiran termasuk rujukan kepada kenyataan Setiausaha Badan Pengelola Perbatasan dalam mesyuarat Komisi 2 DPR Indonesia pada 21 Januari lalu. Dalam perkembangan berkaitan, Anwar menafikan dakwaan pemberian tanah itu dan memaklumkan kerajaan akan memilih rundingan secara baik bagi menyelesaikan isu 3 kampung berhampiran Tawau iaitu Kampung Kabulan Galor, Kampung Lepaga dan Kampung Tetagas yang dikaitkan dengan perubahan sempadan. Memetik laporan News Straits Times, Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid menyatakan beliau enggan mengulas lanjut dakwaan terhadapnya kerana tidak mahu mengganggu siasatan sambil menegaskan kesediaan memberi kerjasama penuh kepada SPRM. Muhammad yang juga Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang menjelaskan beliau memilih menahan diri daripada membuat kenyataan peribadi dan menyatakan kepercayaan terhadap ketelusan proses siasatan yang sedang dijalankan oleh pihak berkuasa. SPRM sebelum ini memaklumkan siasatan digerakkan bagi mengesahkan kemungkinan salah guna kuasa berkaitan pembelian tanah menggunakan dana zakat selepas isu itu dibangkitkan seorang adun dalam persidangan Dewan Undangan Negeri pada akhir tahun lalu. Dalam masa yang sama, Muhammad menyifatkan dakwaan tersebut bermotifkan politik dan bertujuan menjatuhkan kedudukannya ketika PAS Pulau Pinang menuntut beliau meletak jawatan atas dakwaan kronisma, nepotisme dan salah guna kuasa dalam pengurusan institusi agama Islam. Menurut laporan Malaysia Gazette, Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor, Faizuddin Fuad berpandangan PAS wajar meninggalkan Perikatan Nasional atau bergerak solo susulan krisis politik terbaharu dengan Bersatu yang didakwa menjejaskan kestabilan gabungan itu. Beliau yang juga Ketua PKR Cabang Pulai menyatakan PAS boleh menubuhkan gabungan baharu tanpa bersatu atau menyingkirkan parti itu daripada PN dengan alasan PAS sebagai parti terbesar tidak wajar terus dipermainkan dalam isu pengstrukturan jawatan pengurusi PN. Faizuddin turut berhujah bahawa kebersamaan dengan Bersatu dalam keadaan tidak menentu hanya melemahkan PAS dan mengikis keyakinan rakyat, malah mencadangkan PAS bertanding di semua kerusi Melayu yang kini ditandingi Bersatu pada pilihan raya akan datang. Kenyataan itu dibuat selepas PAS menafikan dakwaan pemansuhan jawatan pengurusi PN melalui sepucuk surat kepada Presiden Parti Komponen sambil menegaskan naratif tersebut tidak pernah dibincangkan atau dipersetujui termasuk dalam mesyuarat pada 16 Januari lalu.